Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Jumpa lagi hari ni. So, saya nak mancing lagi dekat jambatan. Atas jambatan. Kita tengok ada strike tak hari ni. So, hari ni saya menggunakan isi ayam pula. Kita try guna isi ayam pula. Kalau ada rezeki, nanti saya update. Okay guys, stay tune. Jom kita set up dulu. Ni, isi ayam dah siap potong. Dengan pellet pram. Macam biasa, guna rod teleskopik, teknik pelampung. Okey, jom kita letak umpan dulu. Wih, buih apa tu? Biawak lah. Tu, jom. Jom mana? Nah. Adik baling ke? Papa baling. Nah. Letak je lah sini, nanti dia hanyut je. Letak aja. Tengah sikit. Okey. Bagi nias lancor dulu guys. Bagi tali, bagi dia bergerak dulu. Dah jauh nanti. Sampai sana kan. Kita hancur juga. Syup. Bismillah. Tengok siapa yang kena dulu. Tengok dia nak jauh-jauh pun boleh. Okey. Guys, kita pindah tempat. Kita pergi ke naik sikit ke kawasan parit ni. Dah semak lah tu. Belum guys. Ada makan sana tu. Ya. Zoom. Dah. Dah, Jauh tu. kita nak makan. Makan main-main. Alhamdulillah. Gulung. Pam. Ui, besar guys. Besar. Mantap lah ni strike. Drag ketatkan. Aladi. Okay guys, misi untuk menyelamatkan pelampung disangkut. Sangkut pula. Jom. Ya. Kebun orang guys. Mana? Laluan. Sini ya? Ui, semak oh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cap? Allah Akbar. Jap. Seram ni. Jauh. Sini. Aduh. Bismillah. Mana? Oh, sini. Tolong. Jap. Habis hitam kaki. Mana ni? Okey. Aduh, sangka tu. Okey, berjaya guys. Memang liat lah ni. Rumput ni memang liat kan. Sebelas 10.50. Okey, dah berjaya. Let's go. Nak balik ke? Aduh, ya Allah. Naik pula payah. Aduh.
Okay, berjaya guys. Alhamdulillah. Nak menyelamatkan ni. Habis kaki hitam. Okay. Let's go.